setiap hari dimaki hamun, diperli, diherdik. Bangsa yang ada adab, bangsa yang ada matlamat, bangsa yang ada tata susila. Sebab tu saya tak pakai nama Azrul Raja Lawak. Kawan-kawan cakap, Papa ni memang makan duit haram Makan dalam, makan dalam, makan dalam, makan dalam. Hari ini Alhamdulillah kita dapat lagi seorang figura yang cukup hebat, orang seni. Kalau kita tengok profil dia ni, penyanyi pun boleh, berlakon pun boleh, lawak memang antara kekuatan, very popular guy. Siapa tak kenal Azrul Zaidi. Abang Azrul Zaidi. So Alhamdulillah kita hari ini dapat insyaAllah dapat manfaat perkongsian daripada Abang Azrul yang juga dikenali sebagai Cham. Cham ke Cham? Cham. So Alhamdulillah. So let's get started and let's get to know our jemputan pada hari ini. Abang Azrul, apa khabar? Alhamdulillah baik doktor. Terima kasih jemput saya ke Terima kasih kerana Makan datang. Dalam. Terima kasih for coming here. Hari ini kita sama tu bang. Apa dia? Tengoklah baju. Kita bunga-bunga hari ini. Kan? Mak kata Allahyarham Datuk Sudirman, pakai baju bunga-bunga. Betul kan? Saya tadi semua nak ambil baju lain. Okey. Baju warna hitam. Fikir-fikir sama lah balik, kita. tengok cuaca pun macam redup kan. Mendung tak berhenti hujan kata orang. Saya pun pakai baju bunga lah, bagi ceria sikit. Kadang-kadang tengok doktor pun pakai baju bunga-bunga. Vibration bang. Tapi Vibration. kita bukan konsep buy one free one Tak ada. Tolong Tak ada. Tak ada. Vibration bang. Yes, Saya vibration. pun awal pagi tadi memang baju hitam. ya Adalah ke? bunga-bunga tapi tak banyak macam ni. Tapi melihat cuaca cantik kan Itu pun peranan sebenarnya. Kadang baju kita pakai ni penting bang. Betul. Penting. Because it represent us. Yes. Betul tak bang? Energy. Correct. Kalau kita pakai baju hitam kan, hitam ni dia menyerap energy Tapi juga. saya kalau pakai baju hitam saya jadi terror. Oh ya, betul. Teroris. Bukan. Teroris tang mana. So how are you bang? Fine, thank you. Alhamdulillah. Masih lagi bernafas. Alhamdulillah. Masih lagi diperlukan. Masih lagi mencari dan terus mencari. InsyaAllah. Ayat. Life is very short. Kan. Kan? Yang penting senyuman, yang penting Betul. happiness. Betul tak, Tapi saya suka doktor punya opening tadi. Kalau boleh ada masalah, share. Sebab bak kata arwah Tun Razak, manusia yang bijak adalah manusia yang mendengar nasihat dan memberi nasihat. Betul. Jadi dia sama juga. Kalau kita tak share apa saja yang berlaku, itu yang menjadi titik yang paling tak best dalam hidup. Betul bang. Kerana itulah juga kita wujudkan. Saya wujudkan ni Healing Center Dr. Hisham. Tadi saya masuk tu healing center. Saya pun macam, healing center tu apa ni? Kan? Good question. Saya menjawab sekejap ya. Cantik. Sebenarnya kalau kita tengok masyarakat kita hari ni kat luar sana ramai yang memerlukan. Abang tahu tak 4% of our population mengalami some sort of mental illness. 4% ni bersamaan dengan 1 juta bang. Banyak. Ramai. Yang kemurungan, yang anxiety, yang nampak senyum kat luar sana, nampak senyum dalam Facebook, nampak senyum dalam TikTok. Tapi hati yang meronta-ronta. Tak tahu bang. Kan. Lelaki dan perempuan. Lelaki ni kadang-kadang acah-acah kuat. Kan? Acah-acah kuat. Kan. Gental. Dekat belakang nangis. Masuk dalam toilet. Kan betul bang. Kerana kita manusia. Betul. Selagi kita ni manusia, tu saya kata tadi, kita tak akan kesunyian daripada masalah. Yang penting macam mana kau nak menghadapi masalah. Yes. Saya cuma nak share abang. Okey. Sebelum kita mengenali abang dan cerita pada abang ni, 73% manusia yang masuk ke hospital bukan kerana sakit. Sakit yang sakit. Penyakit. Penyakit ni datang second. Bermula dengan apa bang? Worrying. Kerisauan. Kau risau. Kadang masalah tu kecil. Kau amplify, kau besarkan. Bangun pagi cakap pasal masalah. Tengah hari cakap pasal masalah. Malam nak tidur fikir tentang masalah. So masalah kecil jadi besar. Bila besar, so much you are stressed. Bila stress, anxiety pun datang. Anxiety datang, badan kita dah lemah dah. Your immune system tu akan turun, jatuh. Kat situlah bermulanya kuman masuk. Betul bang? Betul. Betul, setuju. Pasal itulah kita wujudkan our healing center. Tempat yang cukup selamat untuk orang datang for sharing. Siapa saja boleh datang. Siapa saja bang. All segment.
Orang tua, orang muda, anak-anak, belia, anybody. It's a very safe place for us. And we have professionals to actually hear. Ini kita wujudkan. Pasal manusia memerlukan seseorang yang dia trust untuk berkongsi. Betul, kadang-kadang orang kita ni, terutama Melayu, dia orang ni suka simpan daripada dulu, zaman dulu lagi sih. Tak payahlah, nantilah, tak apalah. Betul. Itu semua qadar Allah. Betul. Kan? Tetapi sebenarnya, benda tu akan membawa kepada penyakit-penyakit masalah-masalah lain. Jadi tempat macam ni, saya rasa selepas ni saya perlu share banyak sebab ramai yang tak tahu mana nak pergi. Tolonglah bang. Pasal nak pergi? ramai yang memerlukan. Betul. Kan? Engkau nak share dengan sebarangan orang memang tak lah. Tapi kalau kau nak share pun masalahnya hari ni, netizen kat luar ni. Oh. Stigma. Betul tak bang? Ui, kalau kata Abang orang sini lagi tahu. penat lah. Kan? Penat lah kan? Penat lah nak layan diorang ni. Kan? Sebab diorang ni lebih pandai daripada orang pandai, lebih bijak daripada orang bijak dan lebih hakim daripada hakim. Lebih doktor daripada doktor. Betul. Itulah realitinya kan? Betul. Betul realitinya. Intro kita dah syak ni. Betul kan? Tapi itulah hakikatnya basically kan? Ya. Jadi tak ramai orang yang nak berkongsi. Betul. Itu kekuatan bang. Tambah pula zaman sekarang, zaman social media, bebas bersuara. Bagi mereka yang tak berhenti nak menghargainya, mereka menggunakan itu sebagai satu platform yang untuk menghentam, mengutuk dan mengkeji orang. Kalau ikut data MCMC pun, last year pun dah 36,000 aduan. Banyak betul. Zaman dah ubah dah. Tapi yang tak best macam tu lah bang. Betul. People do not know much, tetapi seolah acik-acik tahu banyak. Kan? Okay abang. Okay. So, di mana abang sekarang? Saya sekarang ni masih lagi dalam industri. Cuma orang cakap kat Malaysia ni dia terbalik. Kalau lagi lama kau dalam industri, kalau negara luar lagi dihargai. Kalau kat Malaysia ni lagi lama dalam industri, harga tidak dihargai. Kan itu beza dia kan. Tapi tak semua production macam tu lah. Ada production yang masih lagi hargai kita. Dia tahu kita punya value, dia tahu kita punya talent, dia tahu kita punya komitmen. Still bekerjasama dengan kita sebab dia tahu kita kerja macam mana. Sebab saya bermula boleh start? Boleh. Serang. Saya bermula dalam industri ni agak lama sebelum jadi artis yang di-endorse oleh industri. 2008 Raja Lawak kan. Itu ke di-endorse oleh industri. Sebelum tu 94 saya dah start dalam entertainment, industri entertainment. Saya bermula dengan minat saya ni sebenarnya daripada kecil. Saya start minat dalam industri ni, ini hiburan ni menyanyi. Oh, okay. Kan? Umur 6 tahun dah start menyanyi. Saya menyanyi dengan Combo Bomber dekat Penang. Wow, 6 tahun bang. 6 tahun dah start nyanyi lagu Alley Cat. Sekejap lagi sebelum kita sudah ini, kena belanja satu lagu tau. Oh. Dekat satu lagu dia apalah sangat. Cik. Kan? Jadi saya ni sejenis manusia yang suka explore. Apa lagi yang ada dalam diri aku ni? Saya suka macam tu. Suka nyanyi dah. Apa lagi ada? Sampailah satu masa tu, sebelum saya bergelar artis, saya join teater. Saya start join teater 98. 98 dengan Persatuan Teater Hidayah. Hidayah ni kalau orang-orang teater tahulah, dia sebuah antara kumpulan teater yang lama. Dalam dia ahli-ahli dia Datuk Jaludin Hassan, Abang Mubarak Majid, penulis Kamarul AR. Memang orang-orang lama dalam tu. Orang otai lah. Otai. Jadi saya join dia orang sebab saya ni macam saya cakap lah, saya suka explore. Apa lagi aku nak buat, apa lagi ada kan. Okay, kita try berlakon. Bila saya join teater, sebab tu bila orang tanya saya dalam social media, abang saya ni pelakon. Perkataan pertama yang saya akan bagi suggestion bukannya kau pergi audition, kau macam ni, tak. Kau join teater. Sebab bila kita very join teater, logical move kan. Bila kita join teater, tak semestinya kita nak jadi pelakon. Sebab dalam teater tu, sebab tu orang lama bercakap, teater adalah tempat untuk memanusiakan manusia. Betul. Sebab kita akan belajar sedar diri, sedar ruang, sedar peluang, semua sedar. Betul. Sebab baru kita tahu kita punya potensi diri kita tu macam mana. Contohlah doktor melompat.
setengah orang boleh melompat tinggi, setengah orang tak boleh melompat tinggi. Setengah orang kaki panjang tapi lompat dia tak tinggi. Betul. Setengah orang kaki pendek lompat dia tinggi. Kenapa? Sebab dia tahu potensi diri dia dekat mana dan macam mana dia nak melonjakkan diri dia dengan teknik yang betul. Betul. Sebab tu bila kita join teater, kita akan belajar semua benda ni untuk memanusiakan kita supaya, bukan supaya, ayat dia adalah benda-benda kita belajar dalam teater tu sebenarnya kita buat dalam kehidupan seharian kita. Betul. Kita bercakap dengan orang, communication, two way, one way. Sebab orang tak tahu one way, two way communication macam mana. Kan? Cara kita buat diri macam mana. Itu semua kita belajar dalam teater. Cara kita menyelesaikan masalah. Sehinggalah saya pernah bergelar sebagai DJ radio. Masa tu social media baru nak up. Masa tu cuma ada Yahoo Messenger, YM. MRIC. Chatting benda-benda Zaman-zaman macam tu. tu lah. Zaman-zaman kita lah. Kan. Jadi lepas tu saya join dengan teater yang besar, Puteri Murnian Musical dengan Puan Sri Tiara. Lepas tu saya bergelar hosting RTM. Saya hosting RTM 2007, 2008 baru Raja Lawak. Jadi 2008 tu lah memang baru diiktiraf lah kata orang. Okay, welcome to the club macam tu kan. Dan yang bukan pelik lah bagi saya, satu magical, doktor. Sepanjang musim Raja Lawak 7 musim, musim pertama, kedua, 7 musim, semua hadiah diberi ataupun disampaikan oleh bos-bos Astro ataupun menteri. Tapi musim kedua saja, kita orang punya musim, hadiah disampaikan oleh dua figura yang amat-amat dihormati. Allahyarham Datuk Aziz Sata dan Allahyarham S. Samsudin. Musim kita je. Orang lama Dia macam endorsement by a legend to you. Welcome to the club. Yeah, the two are legendary. Yes. Orang ni semua bos-bos Astro yang bagi hadiah. Betul. Jadi bila saya fikir, ini memang satu magic lah. Betul. Memang satu magic. Dan seterusnya itu adalah history lah sampai ke hari ni lah. Alhamdulillah. Stick into your memory, man. Yes, Betul tak? yes. Saya sampai selepas itu, saya pernah satu bilik dengan Datuk Aziz Sata. Kita orang buat satu konsert lawak di JB. Saya satu bilik dengan Aziz Sata, Datuk Aziz Sata. Jadi saya rasa macam wah, Satu pengalaman yang hebat. blessing ah. Ya. Blessing ah. Kan? Lepas tu saya buat sembang dengan dia. yes, sembang dengan dia, dia cerita itu, cerita ini, cerita itu, dan akhirnya saya tahu dia seorang yang penakut. Sebab bila kita tidur, saya tidur tak boleh cerah. Kena gelap. Okey, dia? Itulah cerita dia. Saya sembang-sembang, saya bercakap, saya panggil dia uncle lah. Saya kata, uncle, kita tidur uncle, esok pagi nak bangun awal ni sound check. Betul. Dia pun tidur, saya pun relax. Tengok, lampu tak tutup, saya pun tutup lampu. Tutup semua lampu, saya pun tidur. Dalam 10 minit macam tu dia bangun. Dia bangun, saya lama dia bangun. Dia pergi toilet, dia buka lampu, hall, dia pergi toilet, dia tidur balik. Alah, tak tutup lampu pula untuk ni. Saya bangun, saya tutup lampu balik. 10 minit kemudian dia bangun, benda yang sama dia buat. Dah 3 kali saya pun tak tutupkan semua. Esoknya saya tanya dia. Saya kata, uncle, nak tanya sikit pula uncle. Semalam 2-3 kali uncle bangun, saya tutup lampu uncle buka. Saya tutup lampu uncle buka. Dan dia kata, saya ni tak boleh tidur dalam gelap. Kenapa? Sebab saya teringat zaman Jepun. Bila dalam gelap tu takut kena bom. Dia macam fobia, dia kena Fobia cerah. lah. Fobia. Tidur. Jadi saya tahulah dia punya kelemahan, dia tak boleh tidur dalam gelap kan. Kemudian saya buat P. Ramlee The Musical. Sekali je saya jumpa arwah S. Samsudin masa bagi hadiah tu. Saya buat P. Ramlee The Musical kat Singapura, dia datang dengan anak dia Arif. Saya ingat dia dah lupa saya dah. Saya pun jumpa, uncle ingat saya tak? Mana boleh lupa. Ini orang Raja Lawak punya. Aku sama dalam TV. Sama. Kan, aku yang bagi hadiah. Kau tengok kau di mana sekarang? Kan, sebab aku bagi hadiah. Kalau Arif bagi hadiah, mungkin kau tidak ada di sini. Cara dia. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Ini saya rasa blessing lah. Ya, betul. Blessing lah. It's a true blessing lah. Bertemu dengan orang yang hebat. Yes. Kan, tengok lakonan dia dulu-dulu tu memang sampai Yalah, sekarang kita membesar kan. Betul. Dia bagi hadiah gitu. Sama-sama kita lah tu. Kan? Sama-sama kita lah. Kalau in fact, masa saya pergi belajar ke UK tu kan, I actually bought the whole collection of P. Ramlee movie. The whole collection. Pasal memikirkan ke sana, takkan aku nak belajar je. Mesti ada momen-momen aku nak tengok movie. I bawa.
Oh, Mesti bawa disc lah, bawa compact disc DVD kan. ke apa kan itulah. DVD kan, bawa itu. Okey. Okey. So perjalanan abang ni sebagai orang seni ni kira lama lah kan. So Lama. it started 94, Yes. bermula dengan nyanyian. Kalau nak ikut dari segi nyanyian ni, abang kata ni umur 6 tahun dah mula menyanyi dah kan. Betul. So dalam teater yang abang lakonkan tu, apakah watak-watak yang biasa abang bawa? Teater. Okey, sebenarnya teater ni dengan Hidayah ni dia banyak ke arah teater yang bersifat manusiawi, bersifat dark side. Oh, menarik tu. Dia banyak bersifat yang yalah, benda teater ni susah kita nak describe daripada segi persembahan. Bila kita tengok baru kita faham. Kadang-kadang cerita dia adalah cerita yang di sebalik. Kita tengok macam kenapa dia ni macam ni, kenapa dia. Jadi Hidayah ni dia more to art berat lah. Dia more to art berat. So saya join dia orang untuk festival teater Selangor masa tu. Lepas tu saya join dengan Stephanie. Stephanie ni under Datuk Fauziah Nawi. Stephanie. Dalam Stephanie itulah saya berjumpa dan berkawan dengan Jihan. Suami dia, Ungku Waris. Lepas tu kita ada Fazlina Hishamuddin, penulis. Semua jumpa kat situ. Taqiyuddin, Taqiyuddin lah. Tayyuddin. Kan. Yang apa celup tok. Ya, semua dalam Stephanie. Jadi Stephanie ni pula dia mau tu experimental punya teater. Dia akan olah menjadi antara moden dan juga non-modern. Dia experimental dan sebagainya. Ada musical, ada itu, ada ini. Jadi saya belajar kat situ pula. Menarik lah. Tapi betul lah macam abang kata kan. Maksudnya bila masuk teater tu, you pick up all the knowledge, all the skill. Yes. Jadi itu saya belajar yang, okay, aku boleh buat ni, aku tak boleh buat ni. Aku boleh kejar ni, aku tak boleh kejar ni. So sampai ke hari ni, kalau diberi offer, saya masih lagi berpegang dan saya pesan pada adik-adik junior-junior saya ataupun siapa-siapa yang bertanya, apa perkara yang kena pegang bila dalam industri hiburan ni? Jangan berjanji benda yang kita tak boleh buat. Disebabkan duit ataupun peluang. Masa PKP, doktor, lepas PKP dibenarkan industri hiburan paling last. Betul. Paling last dibenarkan. Jadi tak ada job, 2 tahun tak ada job. Tiba-tiba saya dapat satu offer daripada company yang dapat profile saya daripada mana tah, nak buat show kat KK 30 minit, nak bagi saya 15,000 Ini masa lepas PKP. 2022 lah. Yes. Saya macam, okay, buat apa? Setengah jam. Saya tanya dia. Dia kata, okay, you need to do a stand-up comedy and just a random stand-up comedy, any topics, dia kata, but in English. Bukan kita tak boleh bercakap English, tapi bagi saya lebih kepada kepuasan. Even though stand-up comedy kita boleh hire writer, kita boleh hafal, perform. Tapi adakah itu kita atas stage? Bukan. So saya cakap kat dia, kalau by language, is done. Saya cakap dia. Tapi kalau fully English, it's not me. Dia kata, dia pula yang cakap, dia kata, is it true you can hire a writer, then you memorize, then you perform? Yeah, but it's not me. Kan? I cakap, never mind, I recommend my friend, fully English. I cakap dia, Douglas Lim. Dia kata, is it okay for you? Okay, no problem. Kalau kita fikir duit, kita ambil je. Betul lah. 15,000 kot. Ya, 2 tahun tak ada banyak kerja. Banyak boleh bayar hutang piutang. Betul. Tapi saya fikir itu bukan saya. Ya. Itu bukan saya. Saya call Douglas, saya cakap kat dia. Dia pun ambil job tu. Dan dia pun adalah bagi saya some amount lah. Sebab tolong recommend kan. Jadi saya takkan, sebab tu saya cakap, jangan berjanji benda yang kita tak boleh buat sebabkan duit ataupun peluang. Kadang-kadang orang ni dalam industri ni cakap, kalau aku tak ambil lagi Dini dapat pula. Betul lah. Aku ambil je lah. Walaupun bajet dia 300. Sebab kita buat bukan sebab duit, tapi value. Correct. Value. Tak ada satu, setiap orang ni ada niche masing-masing. Yes. Kalau saya bertanya lah, apa agaknya kekuatan abang? Apa yang membezakan abang daripada pelawak-pelawak yang lain? Okay. Ataupun orang seni yang lain? Kekuatan saya, ini bukan saya cakap, tapi kekuatan saya, kebanyakan orang cakap adalah, kau ni boleh cakap dalam apa jua topik. Sebab saya suka membaca.
Oh, that's good. Saya suka membaca. Saya suka baca bab politik, saya suka baca bab sukan, isu semasa dan sampailah satu pihak yang percaya dengan sebab tu saya tak pakai nama Azrul Raja Lawak. Sebab nama Raja Lawak tu dia main peranan tu. Kadang-kadang orang fikir, wah Azrul Raja buat dia lawak je dia buat lawak. Orang tak tahu kita punya background. Kita Yalah, itu punya, positioning kan? Yes. Lepas tu saya dah pakai nama Azrul Zaidi. Sebab antara badan penyiaran yang percaya bakat saya adalah RTM. Di RTM lah saya diberi peluang untuk mengacara program yang serius. Di RTM lah saya diberi peluang untuk menulis skrip. Di RTM lah saya diberi peluang untuk menjadi director program, terutama pada zaman Tan Sri Rais Yatim. Sebab kes dia adalah ada satu show tu, masa tu dia Menteri Penerangan lah. Nama bos unit hiburan masa tu Cik Yusof. Jadi Cik Yusof ni cakap saya, Cik Yusof orang Penang. Ni, Orang kampung Cik, lah. Cik, hang kalau nak dapat job banyak, hang buat lawak pasal Negeri Sembilan. Menteri kita daripada Negeri Sembilan, hang buat lawak. Saya cakap, apa aku nak buat lawak pasal Negeri Sembilan ni Ayam dan Lapeh. Lagu Ayam dan Lopeh. Ya. Kan, saya buat lawak pasal tu. Bukan lawak pun. Saya nyanyi lagu tu sekerat. Lepas tu saya kata, bayangkanlah lagu ni kalau nyanyi dalam bahasa Pulau Pinang, saya daripada Penang memang tak kena. Tak masuk lah. Tak masuk, tak kena. Kalau daripada Kelantan, lagi tak kena. Tapi lagu ni diturun, dia seronok. Tan Sri seronok. Lepas seminggu, office dia call. Cik Azrul, free tak datang ni? Untuk apa datang meeting sebab Tan Sri nak you buat satu sitcom. Dia kan Rais Yatim kan suka pasal kesopanan dan kesusilaan, bahasa. Dia adab, orang bahasa kan dia suka macam tu. So peranan pertama saya di RTM sebagai penulis skrip dan juga director untuk program tu dipanggil Merahnya Saga adalah untuk membuat satu program ataupun sitcom CSR berkaitan dengan adab dan sopan. Saya pun macam serius nak suruh aku buat ni. Kan, later Tan Sri suruh you buat. Ikut you nak panggil siapa ke, kita akan kerjasama, you buat proposal, You script, lead lah, everything you semua. You lead the program. Daripada situlah mulanya peranan saya di RTM yang banyak diberi peluang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada RTM lah yang nampak bakat saya bukan daripada bidang lawak saja. Dia percaya dan dia bagi peluang. Yes. You need people to trust you. Definitely. You need to trust people. Correct. Kan. Jadi dia percaya. Jadi alhamdulillah. Jadi macam doktor cakap lah, apa niche saya, apa kekuatan saya adalah saya ni boleh bercakap dalam apa saja topik ataupun bidang. Nampak bang? Nampak? The vibrancy kan. Orang yang maksudnya selesa. You look comfortable, you look selesa untuk bercakap kan. Dan air muka. Hebat bang. Hebat Tapi dalam kehebatan kan, sebagai orang seni ni, pasti you went through many things lah. Ups and downs sebagainya. Apa agaknya satu mungkin detik yang mungkin abang paling ingat sekali? Good ataupun yang negatif lah. Okay. Kalau good moment tu, saya rasa apabila kita diingati, kita dikenali. Dan saya ni suka berkawan. Saya tak kisah kau macam mana ke, daripada apa ke, apa bangsa. Abang ni extrovert. Rasanya lah, saya rasa lah. Extrovert, bukan extrovert. introvert. Saya Extrovert, rasa betul. extrovert. Sebab saya berbintang Aquarius. Okay. Aquarius ni dia cepat adapt, cepat ni kan. Jadi saya suka berkawan. Jadi bila kita dikenali, saya ada ramai kawan seluruh Malaysia. Even though dekat Brunei ke apa, mana-mana saya pergi pun orang kenal. Jadi itu satu good moment yang saya rasa the best achievement dalam hidup saya lah. Bila orang cakap, walaupun zaman sekarang ni kan zaman Gen Z, kita zaman Gen Z. Ya, betul. Start baru jalan. Jauh beza kan. Jauh beza kan. Jadi kadang-kadang orang macam, abang, saya membesar dengan cerita abang. Alamak. Jadi kita rasa, okay. Masa awak tengok tu umur apa? Saya 8 tahun bang. Sekarang saya anak ada 3 bang. Tuanya aku. Kan? Itu bagi saya satu value. Moment yang orang lain mungkin tak dapat. Tapi saya dapat. Kan? Satu. Yang tak best pun banyak juga sebenarnya. Sebab orang cakap, bang nak jadi artis bang, saya nak jadi pelakon bang, saya nak jadi penyanyi bang. Memang boleh. Tapi bezanya zaman sekarang ni kan, zaman dulu memang amat-amat berbeza. Macam saya lalu zaman
yang non digital dengan digital, maksudnya ada social media dengan tak ada kan? social Jauh berbeza. beza kan? Jauh beza dia. Dan peningkatan digital tu, social media tu terlalu ketara, cepat sangat. Jadi okey, benda yang paling saya ralat adalah apabila kita ni sebagai artis atau orang yang dikenali, public phone. Bukan public figure, saya suka public phone. Public phone kan? Nak cari, contact. betul. Tak nak, Mana tak public lupakan. phone nak call ni? Cari. Dan dah guna dah habis vandalism. Macam tu lah kita orang, kan? Masa PKP doktor. Masa PKP, semua anak-anak seni ni tak ada job. Sampailah kita orang dikumpulkan dalam satu platform oleh Persatuan Seniman, di mana kat situlah kru semua ada dalam tu lah. Ceritalah masalah awak apa yang awak nak. Sebab seniman kata dia nak pergi dijemput oleh kementerian untuk membincangkan isu itulah. Ni ceritanya seniman nak membantu lah. Yes, seniman nak membantu. So dalam tu dia open link, siapa pun boleh masuk. So kita ni ada yang minta geran, ada yang minta 10,000 lamsam, ada yang macam-macam lah. Sampailah satu ketika tu tiba-tiba kita orang punya Telegram ni dihack. Isu yang kita orang sembang tu dikeluarkan dan isu di public, dan isu tu menjadi satu isu yang sampai saya rasa sampai saya habis nyawa saya ingat lah. Saya tak tahu orang lain, saya saja doktor, setiap hari dimaki hamun, diperli, diherdik, yang macam Allahu Akbar. Teruk ya. saya macam apa salah aku ni? Aku tak kenal kau. Aku tak kenal kau. Kau mungkin kenal aku tapi kenal secara kenal. On the surface. Yes. Kan? Maki kita, hamun kita, gerbak-gerbuk. Dia maki kau abang. Kau. Kalau saya cakap 4 little words tu kemainan diorang lah. Dan yang paling saya rasa galat sekali adalah semua tu adalah bangsa-bangsa kita. So bila all this negativity datang kan, all this toxic noises yang cukup negatif ni menghentam abang, how did you actually face all that? Kalau orang biasa-biasa ni, tonggang lah, koyak. First thing first, saya cuba ignore. Okay. Mampus kau lah. Kau nak tulis, kau penat, kau berhenti. Tetapi provokasi dia orang ni melampau. Kalau cerita pasal saya je tak apa. Kau nak kutuk aku ke Azrul Zaidi ni macam ni, tak apa, saya tak kisah. Tapi bila membabitkan keluarga, bila membabitkan mak bapak, tu, bang, betul. Bila Teruk, membabitkan mak bapak, adakah sabar kita tu boleh ditahan? Yalah. Itu ujian bang. Ujian. Saya menggeletar tangan doktor. Sampai saya tak pernah private kan semua akaun social media saya, sampai saya private kan. Sebab bukan takut, bukan tak berani nak berlawan dengan diorang, tak. Tetapi saya cuba nak menahan kesabaran. Cuba, apa aku nak buat ni? Okey, kita private Yalah, dulu. pasal all those, dia affect your emosi. Yes. Kalau emosi abang koyak pagi-pagi, the whole day spoil. Betul. Betul tak? Betul. Dan sampailah satu masa, anak saya balik daripada sekolah, satu benda yang dia cakap yang saya hilang sabar. Kenapa? Tadi kat sekolah, apa ni kawan orang cakap, Papa something lah. Saya macam, anak saya masa tu dah jam 3, jam 4. Budak jam 3, jam 4 cakap macam ni. Bang, something tu apa dia bang? Okey. Cerita lagi sikit. Dia kata saya, tadi kat sekolah, kawan orang cakap, Papa ni memang makan duit haram Macam tu bang? Bagi anak-anak makan duit haram. Lepas tu budak dia 3 jam 4 cakap, dia kata, siapa yang cakap kau ni? Kawan orang lah. Kan? Dia kata Papa ni makan duit haram, kau ni anak yang Bahasa tu kan. Saya cakap saya ada sebab ni sebenarnya, sebab benda tu terngiang-ngiang tau. Kan? Lepas tu saya cakap, okay, that's it, tak boleh jadi. Saya buka balik saya punya Instagram. Masa tu Instagram tengah top kan. Ni sampai abang private kan, abang buka balik? Yes, saya buka balik. 2,300, saya ingat lagi figure tu, 2,350 unread message.
From the Unread. moment you actually private kan? Yes. 2,350 message. Banyak Saya gila bang. scroll satu-satu. Banyak gila. Dengan tangan yang menggeletar saya scroll satu-satu. Saya baca. Sampailah satu masa ada satu komen yang dia mula dengan perkataan bapak kau sial. Saya stop kat situ. Saya buka profile dia. Dia tulis apa tahu? Bapak kau sial lah, bapak kau pun sama macam mak kau lahirkan anak haram yang Oh, astagfirullah. Teruk betul bang. I can DP only dia imagine DP macam mana dia abang something baca. yang anime lah, yang tu lah. Saya kata who this person lah? Siapa dia ni yang maki aku sampai macam ni? Kau kenal aku ke? Saya buka profile dia. Saya tengok. Saya balas mesej dia tu. Perkataan pertama saya yang keluar, apa masalah kau? Saya buka phone saya letak phone saya tunggu. Apa masalah saya tu? Tengok dia jawab ke tak? Dia jawab. Kau pahal dia tu. Cakap, apa isu? Asal kau maki aku? Saya cakap, asal kau maki aku? Kau sama je bla 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 bla. Saya buka profile dia. 15 tahun tu. Astagfirullah. Budak kecil lagi. Bayar anak saya. 15 tahun. Saya terus block dia. Tapi apa motivasi dia? Apa motivasi netizen ni? Dia Itu sebenarnya- kadang-kadang bang. Tak, yalah maksudnya saya bila saya buat dengan few guest yang datang daripada segmen yang sama ataupun segmen yang berbeza pun tak apa kan. Tapi maksudnya kadang suara-suara kat luar ni kadang-kadang kecaman dia is luar biasa. Sebab orang kita ni, dia nak jadi orang yang pertama daripada yang pertama. Budaya ke? Dia bukan budaya sebenarnya. Dia adalah satu benda yang FOMO. Kalau dia tak buat, dia rasa dia ketinggalan. Kan? Yalah, kita faham-faham FOMO ni. Kau ada iPhone 18, aku nak juga. Tapi dalam ini pun benda macam ni pun Betul. FOMO Betul, juga. FOMO. Bagi saya itu semua adalah FOMO. Kalau orang lain buat, aku pun kena buat. Saya sampai tanya orang komen yang lain, saya tanya, kenapa kau maki aku? Kau tahu? Tak ada lah. Orang lain pun maki, saya pun nak. La ilaha illallah. Itu jawapannya. Itu jawapannya. Sebab Dia tak sedar. Dia mengganggu gugat emosi abang. yes, Saya cuma boleh bayangkan abang lah ketika itu bila baca tu semua kan. down. Mesti meleleh air mata bang. Betul. Tapi yalah, kita perlu tunjuk kuat lah dekat family, anak apa semua kan. Tetapi bila kita duduk seorang-seorang, kita fikir balik, Apa salah aku? apa salah aku Salah ke aku jadi artis? Masa kau nak berhibur, masa kau nak ketawa, masa kau nak ni, kau tengok program aku. Betul. Pasal benda yang tak tentu hala, pasal kita minta bantuan, bukan main lagi. Kau artis tak perlu minta bantuan, kau orang dah kaya, gerbak. Wey. Dia tak memahami bang. Sebab apa doktor? Sebab adab tu dah tak ada. Bagi dia orang, ini hak kami untuk bersuara. Kat mana salahnya bang? Salahnya adalah, kalau saya lah, salahnya adalah daripada segi kebebasan bersuara itu sendiri. Kalau government kita buat satu akta restricted untuk umur-umur tertentu, ni baru nak buat kan, umur tertentu sebagainya, benda ni rasanya boleh dibendung. Tetapi bila kita baru nak mula daripada tak ada orang panggil apa, supervising ataupun supervise daripada pihak-pihak tertentu, maka inilah jadinya. Sebab orang-orang kita ni dia ada satu perangai, orang buat aku pun nak buat. Dia ada satu perangai tu. Buruk perangai ni. Memang Betul tak, buruk bang? kata, memang buruk. Ha. Memang buruk. Saya selalu kata apa-apa isu masyarakat kita hari ni, sebenarnya the focal point is the family. Yes. Lagi satu, orang kita ni dia tak faham menegur, memberi nasihat, memberi pandangan, itu adalah benda yang berbeza. Benda yang berbeza. Contoh saya cakap doktor, doktor, kopi tak bila minum tu. Kafein banyak. Different kan. Daripada doktor, kopi apa benda kau minum kopi? Lain tak? Lain. Kopi haram. Lain. Jadi orang kita ni dia tak ada benda tu. Bagi dia, apa yang dia nak cakap tu, itulah teguran dia, itulah komen dia, itulah nasihat dia, itulah makian dia, itulah herdik dia, itulah kejian dia. Senang cakap dia tak fikir lah. Dia tak fikir. Dia main lepas je kan. Jari dulu, baru tak fikir. Betul. Alamak. Sebab masa tu kita tak ada akta yang membolehkan
kita sue orang tu ataupun kita boleh ambil tindakan undang-undang dengan perkataan-perkataan yang dia sekarang ni baru orang tahu. Kan? Tapi kita ni pula, macam saya ni pula jenis macam yang tak nak panjang cerita. Tak apalah, biarlah. Kalau ikut, kawan saya seorang lawyer, kawan saya. Saya tunjuk kat dia lah, screenshot saya tunjuk. Kena, Rol, kau boleh ambil tindakan, Rol. Sebab dia orang ni dah mengancam kehidupan kau. Betul. Sebenarnya bang, bila abang kata biarlah, itu bahaya sebenarnya. Betul. Itu bermulanya makan dalam. Makan dalam. Makan dalam. Makan dalam. Almost like a time bomb basically. Kau simpan lama-lama, benda tu tik-tok, tik-tok, tik-tok. At one point dia meletup. Kat situlah bermulanya punca segala macam penyakit masuk. Kalau kita tak tahu nak mengatasinya, memang hanyut dengan dia orang. Cerita lagi bang. So how do you actually go from that point? Okay. Boleh, betul tak kalau saya kata, correct me if I'm wrong lah, is that one of your lowest moment? Bila orang bang, 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 bang ni, anak abang yang tak bersalah tu terpaksa hadap benda yang ni. Is that your lowest moment? Ke banyak lagi? Saya rasa itu benda kenangan yang kalau boleh lah, saya tak mau ingat. Saya tak nak ingat. Masalahnya tak boleh bang. Tak boleh. Dia akan melekat, dia akan ingat. Betul. Itu adalah satu momen yang saya rasa very, very sensitive dan membuatkan saya down. Saya down. Dan saya tak tahu nak cerita kat siapa. Kita cerita kat kawan-kawan artis pun, aku bukan away. Kita nak cerita kat wife kita pun, dia bukan dalam industri. Apa yang dia boleh cakap? Sabar je lah. Jadi kita pendam. Sampailah satu masa saya hampir nak delete semua social media. Saya tak nak, mampus kau. Nak delete habis. Malah nak layan. Tapi bila kita fikir balik, kenapa aku perlu tunduk pada orang yang macam ni? Kenapa aku perlu layan orang yang bodoh macam ni? Betul. Bak kata pepatah Cina lah. Nak jadi kaya, kita kawan dengan orang kaya. Nak jadi bodoh, kita kawan dengan orang bodoh. Kalau kita layan orang yang macam ni, kita pun jadi kawan dengan dia orang. Saya pula cakap, saya kata kawan dengan semua, tapi kita rapati mereka yang positif. Yes. Good circle. Good circle. Kan? Good vibes. Jadi apa yang saya buat, doktor? Orang baju bunga, cari kawan baju bunga. Yes. Betul tak? Pakai baju bunga-bunga. Pakai baju bunga-bunga. Jadi apa yang saya buat selepas itu adalah saya filterkan saya punya social media. Itu solution. Yes, saya filterkan yang mana bukan yang mana maki-maki ni terus saya block supaya saya tak ada negative thought kat situ, supaya saya punya breathing with a very positive vibe. Bukannya macam doktor pagi dah cakap bangun pagi, first thing masa tu bila bangun pagi, Allah, siapa pula dah maki aku ni? Nak buka phone, kan? Benda tu terbawa-bawa tau. Terbawa-bawa. Betul. Jadi apa yang saya buat, saya filter. Itu langkah saya rasa yang menyelamatkan saya. Dan orang yang maki ni lama-lama dia orang akan hilang macam tu je. Betul. In my line of professionalism ni, saya selalu mengajar orang, learn to ignore. Learn to ignore. Sesuatu toksik memang banyak bang. Betul. Tak ada kesudahan. Tak ada. kesudahan. Tak ada. Yang mendoakan kejayaan abang ni ramai. InsyaAllah. Yang mendoakan kejatuhan abang juga ramai. Betul. Abang nak dengar siapa? Kan? Kan? Okay, so you filter. Lagi apa yang abang buat? Saya pasti orang kat luar sana ni menunggu apa agaknya cara abang untuk bangun balik. Itulah. Pastinya yang itu amat menguji kan. Betul. Menguji Memang emosi. Sampai kan at one point kalau orang ni tak kuat lah kat sini, minda tak kuat ni bang, your logical mind ni memang dah koyak, you become emotional. Bila emotional ni kita akan bertindak mengikut emosi kita yang itu rosak. Betul. So how do you actually wake up from all that? Number one, just you filter lah. Lepas tu Selepas filter, apa yang saya buat adalah saya busykan diri saya dengan bersukan. Main bola, badminton. Masa tu tak ada pickleball. Kalau sekarang ni pickleball dan pickleball. Setiap hari pickleball. Oh, main lah sekarang ni. Main, come on lah. Tengok tangan lah. Kan, apa saya filter, saya busykan saya dengan bersukan dan saya kurangkan masa saya dengan social media lah. Betul. Saya kurangkan social media. Yang betul lah kan. Saya rasa dalam 4-5 bulan juga saya tak update apa-apa, saya ignore langsung apa semua. Sampailah semua saya rasa dah in control, then baru saya layan social media. Nampak tak bang? Yes. Itu langkah-langkah abang. Dan sampai ke hari ni saya buat benda tu. Betul.
Bila saya nak ada yang macam komen-komen yang macam kau ni block, malah nak layan. Sebab orang macam ni dia suka attention. Dia suka kita layan dia. Bila kita layan dia, dia lagi seronok. Kan? Tapi benda tu makan dalam. Nampak? Betul. Kan? Kalau tak kuat sinilah basically. Kalau tak kuat. Tapi sebenarnya kalau abang tak block tu, maksudnya just let it go. Maksudnya you ignore. Baca tapi maksudnya kau siapa? You just forget it. Tapi tak tahulah, bagi saya better saya block lah daripada saya dapat kawan ataupun yang nak berkawan dengan saya dengan perangai macam tu, kita dah nampak daripada mula, tak payahlah kot. Tak Yalah, payahlah. cara abang lah. Kita nak cari circle yang healthy circle lah orang cakap. Correct. Ramai je sebenarnya. Ramai je kan. Okay, so kalau maksudnya moving lah from that point kan maksudnya life is pastinya mencabar. Job tak banyak. Betul. So when you don't have any jobs, nobody is calling you. How do you survive? Okay. Sebenarnya sebagai pelakon, pengacara, itu satu pekerjaan. Saya daripada 94, sebenarnya saya dah start dalam event management. Saya ada company event management. So banyaklah klien-klien saya apa semua. Dan sampai satu masa saya more to consultant. Macam company-company yang nak masuk TV, nak beli slot dekat TV, macam mana buat proposal, everything semua, itu one of my expertise. I like you know why? Pasal you are exploring basically. Yes. Ini tak boleh buat, kita buat ini. Yes. Ini tutup, kita buka itu. Baru ada kelangsungan kehidupan bang. Betul bang? Betul. Dan sekarang ni pula saya baru siapkan buku saya. A writer. Wow. Saya dulu gila tulis dalam blog. Kan zaman blogspot. I only know that you read a lot lah. Writing is one thing lah. Tak semua orang boleh menulis. Kan. Masa dalam blogspot, masa zaman blogspot tu, apa saja yang terletak di fikiran saya akan tulis. Saya akan tulis isu semasa ke apa ke, perjalanan hidup ke apa, whatsoever, saya tulis. Hebat. Sebab antara penulis yang saya adore, saya minat adalah Hamka dengan Pramudia. Hamka is Indonesian lah kan? Yes, Indonesian. Sebab Hamka ni, dia punya tulisan tu tulisan yang tak menjurus pada Islamik, tetapi ke jalan itu. Betul. But very provocative. Yes. Cara penulisan Kan? dia buat orang untuk bertanya. Jadi saya suka tulis kat blogspot. Saya tulis sampailah kadang-kadang bila saya baca, aku ke yang tulis ni? Asal macam terror sangat. Macam, aku ke yang tulis ni? Oh iyalah. Baru nampak Macam dahsyat sangat aku ni. Macam biar betul. Sebab saya kalau buat satu benda, saya akan fokus. Saya akan fokus. Kalau saya nak, macam buku saya ni, saya tulis pasal tajuk dia Senjata Komunikasi. Okay. Cakap bukan kosong. Faham. Jadi daripada pengalaman saya, daripada knowledge saya share dengan orang. Publish already lah. Coming soon. Okay. Sebab baru siap. Saya nak terbitkan dalam bentuk e-book, bukan printing. Sebab orang semua zaman ni kan, tablet lah apa semua, jadi senang orang nak bawa ke sana ke sini. Sebab saya selalu orang tanya, abang macam mana dia seorang pengacara yang bagus, macam mana nak bercakap depan orang, macam mana nak dapatkan self esteem yang bagus, macam mana nak build up bla 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 semua. Jadi saya rasa kalau benda ni saya tak share, simpan rugi. Sebab setiap hari adalah hari pembelajaran kita. Betul. Kadang-kadang bila kita share dengan orang, kita dapat satu ilmu yang lain. Saya jumpa dengan doktor hari ni, saya dapat satu ilmu yang lain. Kan? Jadi saya tuliskan dalam buku, even tu dalam bentuk e-book, mungkin insyaAllah nanti kita print, tak tahu lagi macam mana. Jadi saya rasa itu antara yang Tebal ke bang? setakat ni saya rasa 5,800 patah perkataan. Okay. Lebih kurang kalau dalam e-book tu lebih kurang dalam 34-50 pages lah. Macam tu lah, lebih kurang lah. Itu cun. Pasal orang kat Malaysia ni, masyarakat Malaysia ni bukan masyarakat pembaca. Yes. Kau tulis panjang-panjang, tak baca. Kan? Short, simple, appealing. Kan. Jadi itu antara projek saya yang terbaru lah. Dan selain daripada biasalah proposal untuk company-company yang memerlukan hikmat saya. Macam tu lah. Alhamdulillah. Kan? Cantik abang punya perjalanan kehidupan. So moving forward ni bang, kan? Moving forward ni, what is your plan? Okay, salah satunya itulah buku saya. Yang seterusnya ni saya tengah fikirkan untuk
membuat satu, not to say academy, tetapi satu bentuk, satu community untuk orang-orang yang rajin bercakap. Oh, menarik tu bang. Bercakap. Tetapi sebenarnya daripada apa yang dia cakap Kita tu ni sebenarnya banyak vibe yang sama tau. boleh menghasilkan income. Kau Boleh. bercakap pandai, apa semua, boleh hasilkan income. Sebab zaman sekarang, zaman content creator. Tapi ramai orang tak tahu macam mana nak, the first step off. Macam nak enter to the world. Macam mana nak buat. Kau pandai macam pumpang kau bercakap. Tapi macam mana kau nak mulakan? Apa tips dia? Apa cara dia? Kita boleh collect tau. InsyaAllah. But I'm thinking of actually initiating circle group lah kan. Yes. Talking about issues, talking about anything lah basically kan. Sebab idea ni saya dapat masa zaman PKP. Masa tu zaman Clubhouse. Okay. Clubhouse ni pada mulanya dia semua, bukan siapa-siapa boleh masuk, kena been invited. Correct. Betul? Nama pun Clubhouse. Yes, been invited. So apa yang masa zaman tu saya ni suka bercakap. Kalau tak bercakap tu macam, apa benda aku nak buat ni? Kan? Faham. Apa benda aku nak buat ni? Tiba-tiba member kenalkan Clubhouse. Dia kata, weh, jom lepak Clubhouse. Weh, mana boleh PKP nak keluar lepak club? Kita kepala ketak kau. Clubhouse ni ada platform. Yelah. Kau kena upload ni bla 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 semua. Oh, ya ke? Masa tu banyak tentang politik. Tentang politik. Pada waktu ketika itulah. Pada ketika itulah, sebab dia, kita tahu Clubhouse pun dimulakan oleh Trump kan, masa zaman dia berkempen jadi presiden tu kan. So bila saya masuk dalam Clubhouse ni, saya jumpa ramai orang. Ada doktor, ada lawyer, ada itu, ada ini, apa semua. So saya dengan kawan saya Bob Ringo daripada Suria FM, so kita orang ni duduk bersembang lah kan, apa kita nak buat, macam mana kita nak tarik community masuk dalam kita punya room kan. Cakap, Bob, kita buat cerita seram, Bob, pengalaman kita, jangan tutup lampu. Tapi kita orang punya seram, kita orang punya seram ni bukannya seram pada satu hari tiba-tiba, tak ada. Kita orang tak cerita macam tu. Kita orang, kau tahu tak, hari tu aku jalan dekat pengalaman aku syuting ni, tiba-tiba kau tahu macam ni, lepas tu gelak, lepas tu nyanyi, lepas tu jadi orang suka. Makin lama makin ramai orang join. Di Singapura, Brunei, Jakarta, semua join. Padahal kita orang bersembang, tajuk je jangan tutup lampu, tapi dah bercambah-cambah idea tu. Daripada situ, saya dapat idea bahawasanya orang yang suka bercakap ni ramai. Tapi dia orang tak tahu mana direction, Channel tak ada kan. Platform tak ada. Jadi salah satu impian saya, kalau doktor tanya tadi apa dalam masa depan saya nak buat, saya nak cuba adakan satu community yang mana kita boleh brainstorm, kita boleh throw idea, yang mana mungkin idea tu adalah untuk generasi yang akan datang. Why not? Sebab masa zaman muda saya antara sekretariat rakan muda yang terawal. Wah, okay. Masa tu di International Youth Center di Ceras. So, saya antara sekretariat rakan muda yang terawal, yang mana masa tu barulah saya tahu masalah remaja kat Malaysia ni. Sebab apa? Kenapa, mengapa, bila dan bagaimana berlaku. Datuk Washitah Yusof kenal kot? Ya, masa tu saya My bawa dia. friend. Saya bawa dia kat Kami belajar sekali kat US. IYC, betul. Lama tak jumpa dia. Kat IYC, dia yang tubuhkan. Masa tu saya rambut panjang. Rockers, saya rambut panjang masa Boleh tu. bayangkan. Jadi dia suka dengan cara saya kan, sebab saya ni suka bersembang. Macam saya cakap, saya suka bersembang daripada muda, saya suka bersembang kan. Jadi bila ni saya throw idea sampailah kita orang buat satu bukan forum, satu perjumpaan. Kita pilih 100 remaja yang randomly kita pick up. So macam-macam masalah, dan satu je dia punya masalah yang paling ketara adalah orang buat, aku nak buat. Masa tu zaman baru bermulanya Mak Rempit. Masa tu berleluasanya Bosnia. Kan? Jadi kita tanya, kenapa buat benda ni? Entahlah bang, saya tengok kawan saya buat lah. Ini penyakit sebenarnya bang. Penyakit. Bila tanya mak bapak tak ni ke? Mak bapak saya macam okey je. Kau tinggal kat mana? Tinggal kat flat. Rumah ada berapa bilik? 1 bilik. Adik-beradik 7 orang. Okey. Nah, besarkan kehidupan kan. Kan? Tetapi ada juga yang kita tanya, yang kita jumpa, adik-beradik sama 7 orang. Rumah flat 1 bilik. Tetapi manusia Tenang. Sebab dia pandai memilih kawan. Betul. Saya tanya, kenapa kau tak join budak-budak pergi merempit apa semua? Taklah, saya pernah join bang, tapi macam tak ada apa lah. Baik, saya duduk kat rumah je. Bagus pula kepala otak kau ni. Boleh fikir juga.
Tu kadang-kadang tu yang saya kata tadi, semuanya sebenarnya bermula kat rumah. Kalau rumah kau rasa tenang, model yang kau modelkan tu orang tua kau yang bagus, kau jadi manusia. Betul. Tapi kalau itu rosak, the next best thing is kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kita hantu lah. Betul bang? Betul. Ha. Tambah zaman sekarang lagi jenuh. Kita stop yang ni, dia orang cari kat sini, kita stop, kan? Abang, bila 4% of Malaysian punya mental illness, it's a very serious thing. Apa agaknya nasihat abang kepada masyarakat Malaysia sekarang yang banyak sangat isu kemurungan pun iya. You look at social media hari ni, kepalsuan ni is everyday event lah. Yes. Ramai hidup dalam kepalsuan. Nampak senyum tapi hati meronta-ronta, kita tak tahu, kan? Nampak senyum tapi you are not who you are, kan? Dengan macam-macam budaya yang dulunya tak ada bang. Betul. Kan, what would you say to them? What would you say pada anak-anak seni hari ni yang masih muda, bang, yang mencari-cari? Macam abang bagus, kan? Abang explore. Abang kalau hidup 100 tahun lagi sekalipun, you will not be able to understand who you really are. Betul tak? Setuju tak? Betul. Selagi kalau kita ni complacent dengan apa yang kita ada, tak mencuba, tak tahu. Apa nasihat abang? Back to basic. Because kita orang Melayu ni berbeza dengan bangsa yang lain sebenarnya. Kalau ikut sejarah, daripada segi konteks sejarah, daripada segi konteks geografi pun kita adalah bangsa yang berbeza. Bangsa yang ada adab. Bangsa yang ada matlamat. Bangsa yang ada tata susila tu. Setuju? Kenapa zaman dulu kita tidak ada isu-isu yang sosial? Padahal zaman dulu lagi open. Kalau kita tengok cerita-cerita zaman dulu berkembang dalam TV tu tak ada masalah lah. Pakai Betul. sesi itu tak ada hal. Tapi tak ada Tahun pun 60-an. Betul. You look at our parents, kan? Isu-isu yang rogol anak lah itu. Walaupun ada mungkin, tetapi benda tu adalah percentage yang begitu minimal, kecil. Sebab apa? Sebab dia masih berfikir, dia masih teringat, dia masih tahu, kalau aku buat ni orang tu mampus aku. Kalau aku buat ni, Tuhan nampak. Alah bang, kalau abang kena rotan kat sekolah, abang balik kat rumah, Kena otak balik. abang nak beritahu ke? Tadi kat sekolah kena rotan. Ha, Tak berani bang. tak berani. Saya sekolah nakal. Saya serius cakap nakal. Tetapi saya diselamatkan kenakalan saya itu adalah dengan aktifnya dalam sukan dan juga seni. Wakil pidato, wakil bahas, wakil pantun sekolah. Kalau ada apa-apa saya, cikgu akan cari saya. Memang aktif lah. Memang aktif lah. Jadi saya ni nakal. Saya memang nakal. Boring belah sekolah. Kan, saya nakal. Jadi sampailah satu masa tu, saya kena tangkap belah sekolah. Kan? Kebetulan masa tu adalah minggu untuk saya wakil sekolah untuk perbahasan. Lagi Debater 2 hari. lah dulu. Patutnya saya kena gantung sebab belah sekolah. Kan. Jangan tiru ini pengalaman kita cerita yang buruk bagi dia. Lepas. Pengalaman yang mengajar bang. Yes. Jadi cikgu sampai cakap dia, aku ni tak tahulah dengan hang ni. Kan perang yang macam setan. Tapi itulah, lagi 2 hari nak wakil sekolah pula. Kalau gantung hang tak lepi. Hamai lah macam biasa. Tapi saya bukannya nakal yang Jahat. Nakal budak sekolah. Normal lah bang. Kan belah sekolah. Zaman tu zaman rock. Merokok Membesar agaknya. merokok kan. Tapi adik-adik jangan ikut. Ni tak elok. Kan. Zaman-zaman tu. Tapi bila kita jumpa cikgu balik, sekarang ni bila buat alumni, nama kita yang dipetik, nama saya yang dipetik antara yang berjaya. Dia ingat. Pada saya biasa-biasa je kejayaan kita ni, tapi dia akan cerita dia ni dulu macam jin. Sekarang ni macam ni. Jadi benda tu yang membentuk salah silah kehidupan saya lah. Tapi apa pun macam doktor tanya tadi, saya rasa kita kena balik kepada basic lah. Kena tahu benda yang buruk, yang baik, benda tu kena filter. Dan jangan percaya pada satu saluran ataupun satu benda saja. Kena check and balance. Sebab orang kita, kebanyakan saya tengok kan, saya rasa paling tak best sekarang ni apabila, ini bukan sebab politik, tetapi sebab kemanusiaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tu Perdana Menteri kita. Dan saya satu sekolahan dia. Sekolah Stowell. Sekolah rendah lah. Walaupun tahun besar. Abang dia adalah guru besar saya, Cikgu Idros. Wow. Dan saya mengundi di kawasan ni masa dulu Pematang Pauh. So,
dia antara orang yang bukan sebab politik pun saya suka dia. Salah satunya dia ilmu yang banyak, dia suka membaca dan sebagainya. Betul. Salah satunya dia adalah pelopor kepada perkara yang kita tak pernah terfikir. Pada masa zaman 80-an zaman kita dulu pergi sekolah pakai luar pendek tu. Betul. Budak-budak perempuan pakai skirt. Betul. Dia yang ubah masa dia jadi Menteri Pendidikan. Kan? Dia yang ubah bahasa baku. Kita ni pula suka benda-benda yang macam tu. Jadi saya dah jadikan dia sebagai idola. Ini bukan sebab politik, tapi bila kita baca di social media sekarang ni, Fantastic. orang yang kutuk, yang herdik, yang itu, yang ini. Perdana Menteri yang sepatutnya kita hormat walaupun kita tak setuju dengan pandangan politik, tetapi sepatutnya kita hormat dia sebagai seorang yang tua kepada kita. Tak payah pergi kat PMX lah. Hari ni pun ramai je anak-anak muda yang adabnya kurang. Betul. Kan? Betul. Kat mana silapnya? Kan? So, abang punya nasihat, go to basic. Back to basic. Kan? Tahu nilai-nilai moral kehidupan. Tahu adab. Itu yang saya ni. Sebab memang betul macam doktor cakap, budak-budak zaman sekarang ni dia tak kira tua, muda, lelaki, perempuan. Mungkin tak semua lah. Tak semualah, tetapi benda tu dah menjadi, kalau kita buka social media tu, boleh kata 80% kita akan jumpa benda-benda macam tu. Dia akan komen benda yang dia tak tahu, dia akan komen benda yang dia tahu benda tu salah. Betul. Dia akan komen benda yang dia rasa dia adalah jago. Tapi padahal kalau kita tengok, kau punya komen ni adalah seperti copy and paste. Orang komen, dia komen. Tak salah. Itulah. Maksudnya suara toksik ni memang sepak. Susah. Kan? Susah. Kita sebagai manusia itu saya kata, kita kena kuat mental. Serangan bertubi-tubi, kecaman yang luar biasa, ini normal. Kan? Apatah lagi abang orang dalam segmen seni ni, you will be facing all this day in, day out. Betul. Kalau kau tak kuat, memang kau tumpas. Habis lah. Kan? Hanyut lah. Kan? Tapi alhamdulillah, you are doing well. InsyaAllah. InsyaAllah. So pesanan abang, go back to the basic. Go back to the basic. Kenali diri anda dan hargai maruah anda. Abang, kalau abang nak tinggalkan legacy lah, what would be your legacy? Oh, To this world, to the nation, to the society. kalau Kepada boleh anak-anak. kita nak perkara yang positif lah, bukan negatif. Dan alhamdulillah setakat ni saya rasa dah lebih 20 tahun saya dalam industri, saya tak ada perkara-perkara yang negatif yang berbentuk moral. Jadi saya rasa kalau nak membentuk legasi yang akan datang tu, saya belum terfikir untuk legasi yang seterusnya, memikirkan ataupun menyatakan yang Azrul Zaidi tu siapa. Tetapi setakat hari ini, Tapi mesti ada bayangan bang. yes, You setakat are 52. 52 now kan. Maksudnya moving forward ni, you must have some aspirasi. Aku ni 10 more years from now ni, aku nak tinggalkan apa? okay. Setakat hari ini, macam saya cakap tadi lah, setakat hari ini apa yang saya bangga dengan pencapaian saya adalah apabila orang berjumpa dengan saya, bang, saya membesar dengan abang. Bang, saya tengok cerita abang. Abang, terima kasih kerana menghiburkan saya. Tak ada lagi saya jumpa, abang celaka lah kau abang. Yalah. Abang kau pergi mampus abang. Saya tak jumpa lagi. Tapi setakat ni bila saya jumpa, abang saya membesar dengan cerita abang. Oh ya ke? Okey. Abang terima kasih abang menghiburkan saya masa kecil dengan geng bas sekolah. Terima kasih abang, macam ni semua. Jadi bagi saya itu adalah satu pencapaian yang saya rasa saya gembira, dan saya rasa itu yang benda yang momento yang akan saya tulis, salah satu momento yang akan saya tulis dalam kehidupan saya. Abang, saya rasa abang ni kuat. Betul tak bang? Saya pun rasa macam tu. Alhamdulillah, pasal sebagai seorang penghibur, pelawak, kan, your senyuman tu to me is genuine. Pasal ramai orang dalam this particular segment ni, yang entertaining the world, entertaining the people ni, they themselves not happy. Kalau kat luar yang very popular is Robin Williams lah. Robin Williams. Betul tak? Betul. Dia menghiburkan jutaan manusia ni. Betul, kita all gelak around ketawa. the world. Everything. At Yes. the end of the day, nobody knows. Very sad.
abang saya merasakan vibe abang ni positif. InsyaAllah. Saya mendoakan abang. InsyaAllah. Semoga terus maju, InsyaAllah. teruslah menghiburkan manusia, masyarakat kita bang. InsyaAllah. Itulah. Sebab saya pernah berjumpa dengan seorang yang alim. Saya pernah tanya dia. Dia kata, Ustaz, salahkah kalau kita kerja sebagai seorang artis? Ayat pertama yang dia cakap kat saya adalah, awak bertuah. Bukan semua orang yang boleh dapat benda ni. Bukan semua orang Allah beri. Sebab bila satu perkara tu, Allah ni maha bijaksana, maha pemurah dan maha mengetahui. Dia takkan bagi satu benda kalau kau tak ready. Betul. Abang ingat senang-senang orang nak naik atas pentas bang. Kan? Betul tak? Senang-senang ke orang nak naik atas pentas, berlakon, menyanyi, berlawak. Not easy. Ada orang cuba macam-macam bang, tapi tak kelakar. Betul tak bang? It's not easy. Ada orang cuba nak menyanyi, tapi tak sedap. Kan? Jadi maksudnya, not everybody have that particular kekuatan, but you are doing each one of this particular segment ni dengan jayanya. Sebab tu saya cakap tadi, berbalik pada tadi, bila doktor kata apa lagi projek yang nak buat, yang community. And community of speech, community of communication. Sebab macam doktor cakap lah, ramai yang boleh bercakap tapi tak tahu nak gunakan kepakaran, kelebihan mereka itu di mana. Sebab tu saya buat buku saya tu, Senjata Komunikasi, supaya memberi peluang kepada mereka. Kan? Abang, sebelum saya nak minta abang untuk untuk berkongsi satu nyanyian ke ataupun satu lawak yang abang rasa untuk abang tinggalkan bersama dengan kita punya segmen Makan Dalam ni, saya nak bagi satu. Untuk saya dan juga untuk abang. Peringatan untuk saya dan maybe something new to you. Hari ini, bermula hari ini bang, kalau boleh kita buang semua perkataan gagal kegagalan. Betul. Buang. Buang There are no failures in life except feedback. Faham Okay. Yang ada cumalah feedback. Yang penting tindakan. Jadi apa pun yang berlaku pada kita ni, those are all feedback. Yang penting apa kau buat dengan feedback tu. Kalau baik, kau nak lebih baik, kau kerja kuat. Kalau tak baik, you know that something is wrong. You need to take action. Yang tu je bang. Pasal ramai sangat orang, bila menerima kegagalan, kadang-kadang it's a closure to everything. Kan? Anak tak dapat 9A. Anak aku ni bodoh. Habis dah hidup. Habis dah kehidupan kau. Kau memang bangang kot. Don't say that. Pasal itu adalah maklum malas. Mungkin cara pembelajaran tak betul. Kau betulkanlah. Yang tu je. So buang perkataan tu bang. Buang. Ini pada saya kalau kita boleh pegang, insya-Allah. Untuk diri kita, tolonglah pedulikan diri kita lebih daripada mempedulikan orang lain. Apatah lagi dalam segmen. Saya nak tanya satu soalan. Boleh. Silakan. Sebab memandangkan saya berada di healing center, bukan seandainya lah, jika ada seseorang yang memerlukan sokongan, tapi family tak beri sokongan, adakah dia boleh datang kat sini? Boleh bang. Boleh. We are trained to listen. We are trained untuk bantu. Untuk proses penyembuhan. Kadang-kadang nak mempercayai seseorang ni, it's not easy. Betul. Baik family, baik orang luar. Tapi kami menyediakan space yang very safe. Betul. For you to come, talk to us insyaAllah. Sebab tu perkataan trust tu penting. Penting bang. Kalau macam zaman kita baru pertama kali jumpa Pasal ni. stigmanya bang, kat luar ni, kotor sangat. Betul. Kalau kau cakap, orang kat luar kata, kau tak kuat, kau tak boy. Kan? Alah, masalah kecil kot. Takkan kau tak boleh settle kan? Ini stigma kat luar ni. Walhal, bercakap, berkongsi itulah kekuatan sebenar. Betul. For you to be able to share, that is a strength. Strength yang amat-amat diperlukan. To walk out from that issue. Semua orang ada isu bang. Kerja tak akan habis. Isu tak akan sepi dalam kehidupan kita. Sentiasa ada. Allah akan sentiasa menguji. Tapi kalau kita faham, good ataupun bad, kita berakhir dengan Alhamdulillah, tomorrow will always become better and greater. Sebab tu dalam solat, kita mulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa bukan Masya Allah? Kenapa bukan dengan, kenapa Alhamdulillah? Betul. Bersyukur. Betul. Bersyukur. Bersyukur, itu je. Bersyukur. Kalau kita bersyukur, baik ataupun buruk, berakhir dengan Alhamdulillah. You think your life will be bad? No. No. Pasal kau faham rezeki itu daripada Allah, baik ataupun buruk. Kan? Kalau buruk itu pun datangnya daripada Allah. Nikmat ni datang daripada Allah. Dia nak ambil, dia nak bagi. He make the decision. Itu je. Jadi kalau kita faham itu, insya-Allah, life will become better and greater. Life is very short, abang. Jadi, but I think you are enjoying yourself. Kan? Kan?
Jadi kepada anda yang luar sana, kalau ada apa-apa masalah, datang kat sini. Terbaik. Kan? Jumpa doktor. Jangan tunggu. Jumpa Isyam. Jangan tunggu. Tunggu makan dalam lama-lama Ah. meletup bang. Meletup. Habis. Jangan simpan. Macam yang saya minta tadi bang. Ah. Boleh belanja satu lagi. Belanja tu lagu Doktor tahu tak? Sebenarnya saya pernah menghadiri audition untuk menjadi penyanyi kumpulan Aziz. Wow. Serius ah? Dalam podcast dekat Sinar FM, Along Aziz pernah cerita. Tahun bila bang? 9 masa tu Mamat ada kes, dia orang cari penyanyi baru sebelum Izzat. 90. Maksudnya audition ni untuk ganti Mamat lah. Yes. Masa tu saya dengan kumpulan Spring. Saya Aming management Spring semua lah. Saya management kumpulan Spring. Saya duduk satu rumah dengan dia orang. Abangnya profil ni hebat bang. Kan. Jadi one of my friend dia PR Sony Music. Dia terol. Hampir try Aziz tengah cari penyanyi. Cakap Allah aku malas PR audition tu dekat Segambut, Studio Fly Wings. Pergi nyanyi. Kan. Saya pun sebenarnya dah terlupa lah benda ni tau. Sebab saya tak dapat kan. Saya terlupa kan. Sampailah last year Aziz masuk podcast Sinar, dia cerita sebenarnya Azrul pernah datang. Betul orang send kat saya lah aku pernah lah. Kan? Jadi lagu-lagu Aziz ni antara lagu-lagu yang favourite saya dan kena dengan saya punya vocal range lah. Okey, faham. Antaranya saya suka lagu apa ni, Masih Terselah Ayumu. Sayang, bukannya sehari dua percintaan kita ini, janji pun sudah dipatri. Sayang, jangan ikut perasaan, marah jangan disimpan. Ku hanya ingin menduga dan kini. Terima kasih banyak-banyak bang. Itulah Abang Azrul Zaidi. Yes, saya. Terima kasih banyak-banyak for the time, for pengisian, cerita, segala nasihat yang telah abang berikan. Terima kasih juga Pasti pada insya-Allah semuanya boleh kita manfaatkan. Terima kasih juga pada Kita Dr. doakan yang terbaik untuk abang. Mudah-mudahan you grow bigger, InsyaAllah. better, InsyaAllah. grander bang. InsyaAllah. Leave a big legacy, not just for you, for your family dan juga untuk Malaysia. InsyaAllah. 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 Itulah ingat, semua orang lalu hidup ini dengan macam-macam pengalaman. Baik buruk semuanya daripada Allah. Yang penting kalau ada banyak masalah jangan simpan lama-lama. Takut nanti meletup. Ya, makan dalam ni punca segala penyakit. Boleh? Sihat-sihat di luar sana. It's okay to be not okay. Ingat yang itu ya. So terima kasih abang. Terima kasih pada semua di luar sana. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep smiling.